Assalamualaikum korang. Hari ni Rizal SPM keluar. Kalau korang tak tahu nak pergi mana, korang boleh masuk ke KUISI, College Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. KUISI menawarkan pelbagai program kepada para pelajar. Antaranya ialah diploma pendidikan Islam seperti saya, diploma Usuluddin, diploma Perbankan Islam, Kewangan Islam dan lain-lain. Jadi, para pelajar bebas untuk memilih kos mengikut pembelajaran mereka. Setiap KUISI mempunyai pelbagai fasiliti yang lengkap serta kemudahan negara yang baik, memberikan para pelajar dapat fokus dalam kelas. Ini adalah kafe KUISI. Setiap gerai mempunyai pelbagai makanan dan juga minuman yang tersendiri. Ini ialah pejabat HEFA. Fungsinya adalah untuk menjaga kebajikan para pelajar di KUISI. Pelajar sedang beratur untuk menaiki bas mengikut waktu yang telah ditetapkan. KUISI juga menyediakan perpustakaan untuk membantu para pelajar mencari sumber rujukan. Ini pula adalah pejabat akademik di mana jika para pelajar menghadapi masalah pembelajaran atau ingin memberhentikan pembelajaran, para pelajar boleh datang ke sini untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ini adalah pejabat rektor College Universiti Islam Johor Sultan Ibrahim. Di sini adalah pejabat kewangan untuk para mahasiswa dan juga mahasiswi membayar setiap yuran pengajian mereka.